Dan kita setuju bahawa Ansarullah ataupun Husin ini memang mempunyai masalah. Ada benda yang kita amat tidak setuju dengan tindakan mereka sebelum daripada, tapi sebagaimana yang Ustaz Dia sebut, bukan ini masa dia. Kerana kita menjadi alat yang jelas kepada musuh, kerana hakikat dia adalah mereka tak berani untuk masuk serang darat. Bahkan tidak ada negara yang sanggup offer. Bahkan sebelum daripada ni, kalau kita ingat apa yang berlaku di Yaman, Saudi yang mengetuai operasi untuk mengalahkan Ansarullah 10 tahun, 12 tahun peperangan, mereka sempat membawa masuk beberapa seketika daripada tentera dia, tapi akibat yang berlaku adalah terkorban besar. Ini mereka terpaksa tarik dan menggunakan orang Yaman untuk berperang sama sendiri. Mereka membekalkan senjata, mereka memberikan duit dan berperang sama orang Yaman, dan yang ruginya adalah orang Yaman itu sendiri. Dan ini sepatutnya perkara yang tidak patut berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Abdul Rahman bin Cik Mat, Muhammad Mahyudin bin Muhammad Yusof, dan kita berada dalam episod yang baru, ulas sebentar, dan insya-Allah kita akan terus berkongsi isu-isu berkaitan dengan pembebasan Masjid Al-Aqsa dan seterusnya tentang apa yang sedang berlaku secara spesifiknya di dalam Gaza dan Israel. Termasuklah Yaman di antara tempat ataupun isu yang menarik dalam tempoh yang seminggu ni, Sadik. Ya. Dan yang pertamanya, hari ini kita nak masuk tentang satu-satunya negara yang masih memberikan sokongan yang padu kepada isu pembebasan Masjid Al-Aqsa dan juga Gaza secara khususnya, iaitulah Yaman. Dan setakat kita buat rakaman pada hari ini saja kita menyaksikan berita-berita daripada Yaman yang luar biasa. Antara yang berlaku beberapa jam sebelum berlakunya rakaman ini, kita menyaksikan bagaimana jurucakap tentera Yaman, Yahya Sari, telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka telah menyerang 2 armada perang ataupun kapal pengangkut pesawat yang dimiliki oleh mereka, Truman dan juga Svensson ataupun Stenson, lupa nama dia, Svensson gitulah lebih kurang, telah menyerang mereka. Dan dalam masa yang sama mereka telah berjaya menjatuhkan lagi MQ-9. Dan ini merupakan MQ-9 yang ke-22 kalau tak silap saya. Maknanya tak tahulah nak kata lagu mana mereka serang dan sebagainya. Tapi kita menyaksikan minggu ini antara minggu yang sibuk bagi mereka tentang apa yang mereka rancang dan juga serangan yang mereka lakukan di dalam Yaman. Dan kita juga menyaksikan bagaimana serangan-serangan yang dilakukan oleh mereka ini, banyak kenyataan dikeluarkan oleh mereka seolah-olah mereka telah berjaya menyerang tempat-tempat strategik yang dimiliki oleh Yaman, termasuklah mereka menyerang sasaran baru yang terletak di pulau yang berhampiran dengan Hudaidah, termasuklah mereka menyerang kawasan di dalam Taiz yang sebelum daripada ni mereka tidak menyerang kawasan Taiz ini yang berhampiran juga dengan Hudaidah dan sebagainya. Tapi menunjukkan bagaimana perluasan kawasan serangan yang dilakukan oleh mereka. Tetapi satu video yang menarik, Ustaz Ding, saya tengok. Antara yang menariknya ialah Mustafa Mumuri. Dia ni pelawak lah di Yaman tu, pelawak dalam media sosial. Dia kata mereka telah mengeluarkan kenyataan mereka telah berjaya menyerang kawasan strategik yang dimiliki oleh Yaman. Lalu dia pun tunjuk kawasan yang diserang tu ialah 2 perkuburan. Dia kata ini merupakan tentera-tentera yang sedang tidur yang telah kami berjaya hapuskan daripada tentera mereka. Dia kata sebab memang antara tempat serangan yang berlaku, mereka menyerang 2 kawasan perkuburan yang besar yang dimiliki di Sana'a. Dan ini merupakan serangan yang menjadi bahan jenaka kepada penduduk Yaman dan juga kepada mereka yang mengikuti isu yang berlaku di Yaman. Ya, jadi kalau kita tengok akhir-akhir ini memang Amerika dengan arahan daripada Donald Trump lah, dia telah memesakkan lagi serangan yang begitu dahsyat lah, sehingga katanya dalam masa 2-3 minggu terakhir ini lebih daripada 300 serangan ke atas Yaman, di pelabuhan, di pasar-pasar. Ada pasar yang dipenuhi dengan orang awam pun diserang juga. Jadi macam kita pernah sebut dulu, Amerika dan Israel ini strategi dia sama je. Mula-mula sekali dia akan serang kepimpinan kumpulan yang menentang dia. Kalau mereka menemui lah di mana kedudukan kepimpinan ni, yang keduanya mereka akan serang gudang senjata ataupun tempat yang dilancarkan roket dan seumpamanya.
Tapi masalahnya yang pertama dengan yang kedua ni tak ditemui. Maka mereka akan beralih kepada orang awam dan juga kita kata kemudahan-kemudahan asas. Atas dasar nak melemahkanlah Yaman, nak melemahkan kumpulan yang menentang mereka akan menyerang kemudahan awam kerana pada pandangan mereka kemudahan-kemudahan awam ni pelabuhan, stesen minyak, tempat simpanan minyak. Benda ni adalah kita kata talian hayat kepada orang-orang yang berjuang menentang Amerika. Jadi apa yang berlaku ni, Amerika telah menyerang dengan begitu hebat. Sebenarnya mereka tidak ada maklumat di mana kepimpinan kumpulan Yaman yang menyerang mereka. Jadi mereka serang ni untuk untuk menekan supaya kumpulan ni ambil pengajaran lah, kalau kamu lawan aku, musnahlah negeri kamu. Itu satu. Yang keduanya dengan harapan juga supaya orang-orang Yaman sendiri akan memberontak terhadap kumpulan pejuang yang menentang mereka ni. Cukuplah kita berperang, maknanya kita mendapat kemusnahan yang begitu besar. Tak padang kita nak lawan mereka dan Israel. Cukuplah setakat ini. Jadi harapan mereka supaya rakyat Yaman sendiri memberontak terhadap kumpulan Ansarullah yang berjuang menentang Amerika ni. Tetapi luar biasa yang kita tengok, banyaklah video-video. Ada tu seorang tu, kita tengok video tu, dia tengah mengeluarkan, maknanya mayat-mayat orang mati syahid lah akibat serangan bom Amerika di Yaman ni. Dia kata, kita sekarang ni sama dengan Gaza dan kita tidak akan beranjak. Kita akan terus menyokong Gaza walaupun maknanya apa saja harga yang akan dibayar, kita akan tetap bersama dengan Gaza. Jadi dalam keadaan yang begitu sedih, dalam keadaan kemusnahan yang begitu besar, tapi kita tengok orang Yaman ni, maknanya memang kuat iman dia, seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi lah, al-imanu Yaman. Maknanya iman itu adalah negeri Yaman, wal hikmatu yamaniyah, kebijaksanaan pun negeri Yaman. Dan kita kata iman satu hal, kebijaksanaan satu hal. Maknanya kebijaksanaan mereka ni, mereka tak berjaya nak mengesang di mana kedudukan senjata mereka, di mana kedudukan kepimpinan mereka. Dalam keadaan mereka ni mendapat bantuan teknologi yang tinggi, radar, dan termasuk juga sekutu-sekutu mereka di negara Arab, di kalangan orang Arab sendiri yang katanya memantau keadaan Yaman, pelabuhan Yaman ni daripada Somalianya, daripada keliling negara Yaman tu. Ada mata-mata di kalangan orang Arab sendiri yang menjadi tali barut lah, kata orang lagi. Dia pula tukang menjadi mata-mata kepada mereka. Dan kalau kita tengok maknanya pergerakan kumpulan Ansarullah ni sebenarnya sangat terbatas, tapi mereka berjaya melepasi maknanya kesukaran pergerakan, kesukaran dikawal rapi ni. Tetap mereka berjaya melancarkan juga serangan kepada Amerika dan Israel sekaligus. Bukan mereka saja, dua-dua sekaligus. Jadi dia kata memang luar biasalah dari segi iman dan juga kebijaksanaan mereka ni memang hebat. Dan satu perkara yang kita jangan lupa bahawa Yaman ni satu negara yang memang menghadapi krisis kemanusiaan yang teruk bila berlaku perang proksi dalam negara mereka lebih kurang 13 tahun yang lalu. Dan kesan itu sehingga sekarang sebenarnya tidak pulih. Maksudnya dalam keadaan yang teruk. Dan rakyat di Yaman ini boleh dikatakan khususnya mereka yang berada di sebelah utara dalam keadaan yang susah lah, kehidupan yang amat teruk. Mana kalau kita tak nak bayang, kalau orang yang tak pernah pergi ke Yaman tak mampu nak bayang suasana kehidupan yang payah. Dari sudut keperluan asas, contohnya elektrik, air, ni semua benda yang payah nak dapat. Elektrik pun saya ingat saya kalau duduk dulu, kalau masa musim perang ni Zading, mana 2 jam sehari tu mujur. Ada 2 jam sehari. Sebab tu kebanyakan mereka ni beralih kepada solar, pakai bateri. Bolehlah guna untuk lampu dan sebagainya, tapi sekadar untuk keperluan asas semata-mata. Dan mereka menghadapi masalah yang besar dari sudut kemajuan akibat daripada suasana dan keadaan yang berlaku dalam negara mereka sejak daripada dulu. Tetapi antara kelebihannya ialah mereka ni rakyat negara yang boleh hidup, maksudnya dia sudah mengadaptasi kehidupan payah ni sebagai suatu kehidupan. Maksudnya dia bukan lagi menjadi suatu alasan yang besar supaya mereka ni tak boleh buat benda tu, tak boleh buat benda ni, sebab kita ni orang susah, sebab kita ni orang susah, gini kita. Jadi bagi mereka keadaan biasa adalah susah. Keadaan biasa adalah susah. Makan minum pun mereka reka lah lagu mana, nak hidup lagu mana pun mereka kira reka lah lagu mana. Dan mereka berjaya membuktikan bahawa kelebihan suasana yang ada pada mereka ni ialah mereka tidak mengharapkan kepada negara-negara luar ataupun tidak bergantung dengan orang. Walaupun dulu tidak dinafikan bahawa Yaman ini memang bergantung kepada projek yang dilakukan oleh UN, WHO,
World Food Program. Ni semua program-program yang dijalankan oleh NGO dunia untuk beri bantuan pada Yaman. Dan sekarang ni pun masih banyak NGO di peringkat antarabangsa yang masih membantu. Tetapi nak kabarnya bahawa mereka tidak mempunyai keterikatan yang kuat dari sudut diplomasi dengan orang lain ataupun negara-negara. Jadi mereka bebas untuk melakukan tindakan, khususnya Ansarullah, untuk melakukan tindakan tanpa adanya ikatan daripada mana-mana pihak. Sebab tu mereka boleh buat apa yang mereka buat hari ini. Mereka nak buat keputusan tidak tertakluk kepada sesiapa sahaja, dan mereka yang mengambil tindakan mereka sendiri. Dan yang menariknya juga dalam minggu ini, Yaman ini, mereka telah membuat suatu ancaman kepada mereka, sebab mereka telah membuat serangan yang membabi buta lah kita kata. Sebab serangan mereka kata Yaman hari ini tidak berhenti. Setiap hari dan hampir setiap waktu bergerak serang Yaman. Dan malangnya beberapa negara Arab memberi ruang kepada jet-jet pejuang Amerika ini untuk singgah, untuk refuel ataupun isi minyak, ataupun untuk tukar syih dan sebagainya, untuk menyerang Yaman. Dan ini malang berlaku kerana sebahagian daripada negara umat Islam memberikan sokongan dan bantuan kepada mereka untuk melakukan serangan ke atas Yaman. Meskipun begitu, Yaman telah berjaya mengeluarkan dalam tempoh perang ni suatu drone yang baru. Awak keluar drone jenis baru dan juga dinamakan sebagai Yafa. Maknanya drone ni nama Yafa, sehingga kan Netanyahu memberi respon bahawa apa yang dikeluarkan oleh Yaman ni sebagai suatu tindakan yang menganjing kepada Israel lah. Sebab nama Yafa ni Israel tukar dah, tak ada dah nama asal Yafa ni, ditukar oleh Israel jadi nama jenama dia lah. Jadi sekarang ni Yaman guna nama Yafa untuk mengingati satu negeri yang berada di dalam Palestin. Dan juru cakap kepada Yaman sendiri mengatakan bahawa nama ni sebenarnya bukan kami pilih. Kami serahkan nama untuk pilih nama drone kami baru ni oleh pimpinan Gaza. Maknanya orang Gaza tak nama, kami hanya menggunakan nama tersebut dan kami tidak akan berundur. Dan terbukti sekarang ni mereka bukan sahaja telah berjaya menyebabkan Amerika dalam keadaan susah lah, sebab terpaksa membuat belanja yang besar dalam operasi ketenteraan ini, dan gagal setiap operasi mereka. Mereka juga terpaksa membawa kapal pengangkut pesawat yang kedua, walaupun kemasukan kapal pengangkut pesawat yang kedua ni banyaklah bacaan analisis dia mengatakan bahawa ia bawa untuk nama Yaman ni hanyalah untuk mengkaburi matlamat asal dia, ialah untuk persediaan bagi Iran ataupun pertembungan antara Israel dan Iran. Tapi hakikatnya digunakan kedua-dua kapal pengangkut pesawat ini untuk menyerang Yaman, dan sehingga sekarang ni tidak berjaya untuk membunuh pimpinan-pimpinan utama. Yang berlakunya ialah mereka hanya membunuh di kalangan orang awam. Dan hari ini Yaman telah membayar, dalam tempoh 50 hari ini mereka telah membayar harga yang mahal. Hampir 200 orang yang telah syahid, dan 70 lebih kalau tak silap saya yang hampir 200 orang yang tercedera, dan 70 lebih yang telah syahid setakat serangan yang dilakukan oleh Israel. Dan kesemua mereka ni adalah daripada kalangan madani ataupun orang awam. Iyalah, cuma satu perkara lagi yang kita rasa sedih lah tau. Bila Amerika menyerang Yaman ni, maknanya Amerika kalau mengikut pada perkiraan tentera lah, strategi dan yang seumpamanya, serangan udara tidak akan berjaya untuk Amerika ni menang dalam perang ni. Kukuk mana pun mesti Amerika ni masuk dengan cara jalan darat, barulah dia boleh menguasai Yaman dan menghapuskanlah pada pandangan dia kumpulan Ansarullah yang menentang dia ni. Jadi katanya ada war sekarang ni sedang digerakkan, maknanya kumpulan yang tidak bersetuju lah, orang Yaman juga yang tidak bersetuju dengan Husi ni daripada kumpulan Syariah. Katanya mereka sedang mengatur lah ketenteraan dia dan seumpamanya untuk menyerang melalui jalan darat kumpulan Ansarullah di Sana'a dan juga di Hudaidah, di tempat-tempat yang kumpulan Ansarullah ni menguasai di situ. Jadi kalau benda ni berlaku, bagi kita amat malang bila mana ada sekumpulan orang Islam yang mana mereka ni sanggup, mana dipergunakan oleh Amerika dan juga ditaja oleh sebahagian negara-negara Arab yang kaya lah, sebahagian negara-negara Teluk ni. Jadi katanya mereka akan melakukanlah serangan tu, sebab sudah setahun setengah dah serangan udara daripada Amerika ni terbukti gagal dan tidak berjaya untuk mengalahkan kumpulan Ansarullah. Bahkan mereka tidak tahu pun daripada mana sebenarnya roket-roket balistik
dan lain-lain drone tu dilancarkan. Kalau mereka tahu, mesti mereka bom dah. Dan maknanya benda tu akan menggagalkan serangan kumpulan Ansarullah ke atas Amerika dan Israel. Tapi tadi pun baru saja Ansarullah melancarkan serangan ke atas Israel. Maknanya selama setahun setengah ni, maknanya digunakan segala radar, segala teknologi dan segala-galanya lah. Mereka tak menemui di mana sebenarnya tempat melancarkan roket itu, dan di mana kilang ataupun gudang senjata yang telah kumpulan Ansarullah guna untuk menyerang Amerika dan Israel. Jadi kita berharap benda tu tidak berlaku lah, sekumpulan orang Islam ni yang tidak bersetuju dengan Husi atas alasan dia kata kita kena serang kumpulan Ansarullah ataupun Husi ni kerana mereka ni menjadi orang kata proksi kepada Iran. Mana ada kita, kalau kita ada tak setuju dengan Husi ke, tak setuju dengan Iran ke, kita jangan sampai tahap melampaui batas tau. Jangan kita bekerjasama dengan musuh untuk menentang orang Islam. Sepatutnya kita kena menyelesaikan perbezaan di kalangan kita dan kita bersatulah menentang musuh. Jangan kita jadi alat kepada musuh. Amerika pun dia bukannya bodoh, dia tak mahu orang dia mati. Dia nak suruh Islam ni mati, berlawan dengan orang Islam sendiri. Jadi benda yang sama berlaku berapa kali dah di Iraq dan di mana-mana. Jadi kalau kita orang Islam dah ambil pengajaran juga, amat malang lah. Kita tengok apa yang berlaku ni, untuk sebelum daripada tu, untuk pengetahuan para pendengar bahawa Yaman sekarang ni ia terpisah kepada dua pentadbiran. Satunya, sebahagian daripada Yaman dikuasai oleh Ansarullah ataupun Houthi. Yang keduanya dikuasai oleh Syariah ataupun bahasa lainnya kerajaan rasmi yang diiktiraf oleh Saudi dan juga negara-negara sekutu lah. Adapun negara yang ataupun sebelah yang dikuasai oleh Ansarullah ini diiktiraf oleh blok Rusia dan juga blok Iran secara khususnya. Dan sekarang ini mereka telah berperang lama lah antara dua kumpulan ini. Dan hari ini dengan apa jua hujah, dan kalau kita baca dalam media sosial kenyataan-kenyataan daripada panglima tentera daripada sebelah Syariah ataupun daripada kalangan mereka yang terlibat dalam politik suasana isu di Yaman ni, memang mereka cuba menggunakan peluang ini untuk mengambil sebahagian besar daripada kawasan yang dikawal oleh Houthi ataupun Ansarullah. Dan kalau ikut hujah mereka ni, mereka menghalalkan hujah mereka dengan tujuan kerana mereka nak menghapuskan kezaliman yang dilakukan oleh Houthi ataupun Ansarullah. Dan kita setuju bahawa Ansarullah ataupun Houthi ni memang mempunyai masalah. Ada benda yang kita amat tidak setuju dengan tindakan mereka sebelum daripada, tapi sebagaimana yang Ustaz Dia sebut, bukan ini masa dia. Kerana kita menjadi alat yang jelas kepada musuh, kerana hakikat dia adalah mereka tak berani untuk masuk serang darat. Bahkan tidak ada negara yang sanggup offer. Bahkan sebelum daripada ni, kalau kita ingat apa yang berlaku di Yaman, Saudi yang mengetuai operasi untuk mengalahkan Ansarullah 10 tahun, 12 tahun peperangan, mereka sempat membawa masuk beberapa seketika daripada tentera dia, tapi akibat yang berlaku adalah terkorban besar. Kini mereka terpaksa tarik dan menggunakan orang Yaman untuk berperang sama sendiri. Mereka membekalkan senjata, mereka memberikan duit dan berperang sama orang Yaman, dan yang ruginya adalah orang Yaman itu sendiri. Dan ini sepatutnya perkara yang tidak patut berlaku. Walaupun kita tahu nak selesai tak mudah lah, nak selesai tak mudah sebab perang lama dah. Tapi sekurangnya jangan menjadi alat kepada musuh di atas apa yang berlaku pada hari ini. Dan kita juga menyaksikan di Yaman pada hari ini, mereka telah melancarkan serangan ke atas Israel dengan tidak berhenti. Dan sekarang ni seolah-olah mereka telah menjumpai formula bagaimana untuk menyerang Israel dan masuk ke kawasan ni. Walaupun bukan semualah, ada yang dipintah, ada yang jatuh di Laut Merah dan sebagainya, tapi tetap ada roket yang sampai ke dalam Israel. Dan hot ni kebingungan yang tidak boleh selesai. Sebab apa? Sebab radar semua macam-macam pesan tu. Mereka pula baru ni saya tengok satu video dokumentari tentang armada perang laut yang dimiliki oleh Amerika ni. Canggih sekali. Maksudnya ni segala radar yang ada, hok taki atas, hok taki tepi, hok. Maksudnya mustahil orang boleh serang dia dan orang boleh dekat dengan dia. Tapi apa yang berlaku ialah serangan yang dilancarkan oleh Yaman mengenai sebahagian daripada armada perang yang dimiliki oleh Amerika. Dan ini merupakan suatu keberjayaan lah, dan juga menjadi ketakutan kepada mereka. Sebab sebelum ni tidak ada orang yang berani mencabar mereka.
Amerika sebenarnya tidak pernah berperang di padang yang sama. Dia biasanya berlawan dengan siapa? Berlawan dengan orang yang lemah daripada dia. Dan orang yang takut dengan dia. Tetapi pada hakikatnya juga, walaupun begitu, setiap siri peperangan yang dilancarkan oleh Amerika tak benar pun. Daripada Vietnam, daripada Iraq, daripada Afghan dan sebagainya, dia cuba khenyek orang. Maksud kita panggil khenyek lah, cari orang yang lemah, dan mereka cuba untuk menghancurkan kumpulan tersebut. Apa yang berlaku, mereka tetap kalah. Yang terakhir apa yang berlaku di Afghan ataupun di Iraq, mereka terpaksa keluar daripada sana. Dan hari ini mereka tak berani nak masuk ke Yaman dengan tentera darat ataupun dengan operasi darat, kerana mereka telah terbukti hak laut pun tak nak selesai. Jadi hak darat ni lagi berat lah kalau mereka masuk. Dan itu antara yang berlaku di dalam Yaman pada hari ini. Dan kita mengharapkan Ansarullah mendapat sokongan yang lebih besar, dan mereka tetap sabat ataupun tetap teguh dalam untuk membantu Gaza dalam apa yang sedang berlaku hari ini, kerana mereka lah satu-satunya yang sedang membantu secara direct, secara langsung, tanpa takut kepada mana-mana kumpulan ataupun mana-mana keadaan yang berlaku pada hari ini. Ya, kalau kita tengok, kita bandingkan serangan yang dilancarkan oleh Husi ataupun Ansarullah ni ke atas mereka dan Israel, dia lebih kurang macam perang antara Hizbullah dengan Israel pada tahun lepas lebih kurang lah. Ia maksudnya gini, dia memang Amerika dan Israel dia ada peralatan yang canggih, ada radar, ada benda tu, ada benda ni, ada pengesan dan macam-macam. Kita tidak boleh menjangkakan kita serang sekali akan terus kena. Kita kena belajar. Jadi macam Hizbullah pun dia buat gitu juga. Dia lacak maknanya tinggi, tak boleh. Dia buat sederhana. Lepas tu rendah pula. Jadi nampak raya macam Ustaz Ahmad cerita, di armada Amerika ni sangat canggih. Betul canggih, tapi mesti ada titik kelemahan di mana-mana. Jadi Husi ni, dia pun benda yang sama juga. Kita lancar serangan ni, kita test dulu. Tengok dia pitah macam mana, kita adjust sikit, kita ubah sikit, arah sikit, lambat sikit, depan sikit, ataupun kita lancarkan roket palsu saja. Bila mereka sedang meminta benda tu, baru kita lancar yang sebenar. Jadi sebenarnya benda-benda ginilah yang kita kata amat meletihkan mereka dan Israel sendiri, kerana kos untuk menangkis dan untuk mencipta suatu alat nak menghalang serangan daripada kumpulan macam Ansarullah dan Hizbullah ni, kosnya sangat tinggi. Sedangkan roket yang dilancarkan oleh Ansarullah ni kosnya rendah. Jauh. Jadi benda tu jadi membingungkan lah. Jadi itulah kita kata sedikit benda yang berlaku lah di Yaman ni. Dan sekarang ni antara yang paling panas apa yang sedang berlaku dalam Israel. Kita pun kena baca minggu ni dalam Israel ni, jadi kita pula debar. Sebab kita pula debar baca dalam Israel, kata karena Israel. Sebab sekarang ni berlakunya siri-siri pelondehan, pembongkaran dalam skandal politik dan skandal ketenteraan yang berlaku di dalam Israel. Sebelum daripada ni, Netanyahu ni dia mampu kontrol lah, kawal, walaupun banyak yang terkeluar bocor dan sebagainya, tapi dia mampu untuk kawal orang dengan tekan, mungkin dengan jawatan yang dimiliki oleh masing-masing ataupun dengan ugutan keselamatan dan sebagainya. Tapi hari ni orang macam agak habis dah. Habis gas dah nak tahan, nak ikut rentak Netanyahu ni, sehingga kan pihak ketenteraan sekalipun, syabak sekalipun, bahkan bekas menteri, mereka yang terlibat dengan kita panggil kumpulan meja kecil yang membincangkan tentang, ataupun dalam bahasa mudahnya war room lah, orang yang terlibat dengan war room, yang tak sepatutnya maklumat-maklumat sulit ni keluar daripada war room dan keluar pada media dan sebagainya, hari ni habis. Yang terbarunya yang berlaku sehari ni, bila mana pembongkaran yang dibuat oleh bekas Menteri Pertahanan sendiri. Mana salah tempoh perang ni, kita tak ada, mana kita kata teruk ni pembongkaran ni. Ni bahasa mudahnya, sebab apa yang berlakunya adalah dalam tempoh peperangan, kita tahu Israel menggunakan pelbagai media untuk membawa naratif yang mereka nak. Antara yang terbesar yang mereka lakukan adalah mereka menggunakan media untuk menawan kawasan Philadelphia, kawasan Syariat Salahuddin ni. Mereka ambil kawasan ni, kontrol, dan mereka melarang penduduk Palestin lalu, dan mereka mengatakan bahawa Philadelphia ni ialah kawasan yang memisahkan antara Gaza dengan Rafah dengan Mesir. Apa yang berlaku, mereka ambil kontrol sebab mereka kata bahawa di bawah kawasan Philadelphia ni adanya terowong-terowong yang digunakan oleh para pejuang untuk membawa masuk senjata dan bekalan daripada Mesir dan sebagainya. Akhirnya mereka ambil kawal, dan
mereka telah membunuh ramai daripada rakyat Palestin dalam kawasan ni. Dan apa yang mereka buat untuk menghalalkan tindakan mereka, mereka keluarkan video, gambar. Kami telah menjumpai terowong besar yang dimiliki oleh Hamas yang boleh dilalui dengan kereta, dengan jeep dan sebagainya. Dah ni mereka cerita tahun lepas dah. Akhirnya yang membongkarkan cerita ni dalam sehari dua ni ialah bekas Menteri Pertahanan. Dia kata bahawa semua tu adalah propaganda. Terowong yang dalam video tu bukan sebenarnya terowong, itu hanyalah sebenarnya tempat laluan yang digunakan oleh kalau Terengganu ni kita panggil satulah syarikat air Gaza untuk saluran paip dia dan sebagainya. Israel ambil pasir, kambuh atas, jadi nampak macam terowong. Mengatakan bahawa kedalaman dia berpuluh kaki ke dalam tanah. Dia kata hak ni pelawak, hak ni palsu. Sebenarnya hak ni adalah propaganda untuk menghalalkan tindakan mereka mengambil kawasan Philadelphia. Dan ini terbukti bahawa banyak lagi cerita-cerita lain yang palsu yang digunakan oleh Israel untuk menghalalkan tindakan mereka. Yalah. Sebab kalau kita tengok Israel ni, kalau dia tidak menipu, dia tidak akan boleh kita kata nak mewajarkan tindakan-tindakan dia tu. Dia tidak takut kepada orang Arab. Dia tidak takut kepada orang Palestin, tapi dia takut kepada orang di negara barat. Tahu? Di Amerika, di Eropah. Dia takut orang ni kata ke dia ni jahat, dia ni gitu, dia ni gini. Orang Arab ni tak pandang pun dia buat penipuan tu, bagi dia tipu orang Arab tak ada apa-apa, biasa je. Sebab dia pun tahu dah orang Arab ni tunduk pada dia belaka. Tapi bukan terkecuali lah kumpulan pejuang Palestin tu. Tapi maknanya sebab apa Israel ni perlu kepada penipuan ni. Sedangkan kalau kita tengok sama-sama Palestin, semua jenis jenayah dia buat belaka dah budak Palestin, tapi sebab dia takut nama baik dia tu, image dia, dia peringkat antarabangsa. Jadi waktu banyaklah siri-siri penipuan dia kata macam hari tu dia bunuh beberapa orang petugas kesihatan Gaza, penyelamat dan seumpamanya. Mula-mula dia kata ambulans ni tak menyalakan lampu, tiba-tiba video kata menyalakan lampu, kemudian dia kata kawasan tu gelap, macam-macam lah. Jadi benda-benda begini, tujuan daripada penipuan-penipuan ni, benda tu sudah menjadi sebahagian daripada darah daging dia dan juga prinsip dia ni, tipulah apa saja. Jadi oleh kerana itu benda ni kita kata image Israel di peringkat antarabangsa sekarang ni sangat-sangat teruk lah. Mana askar dia dianggap orang yang jahat, pembunuh kanak-kanak, wanita dan seumpamanya. Jadi kalau dulu kita kena faham situasi dalam Israel dia. Apa pandangan orang Israel terhadap tentera dia sendiri. Jadi orang Israel memandang tentera ni adalah suatu benda yang orang kata muqaddas, suatu benda yang suci, benda yang agung lah. Kerana kerja tentera Israel ni mempertahankan negara, mempertahankan nyawa rakyat Israel. Tapi sekarang ni benda yang mereka sendiri anggap sebagai satu benda yang muqaddas, yang suci, yang agung, sebenarnya adalah benda yang paling hina, benda yang paling kotor dan juga paling jijik lah dengan apa yang telah mereka lakukan di Gaza. Jadi sebab tu kalau kita tengok sekarang ni, tentera tu menerima akibat daripada apa yang mereka sendiri buat. Dan mereka sekarang telah dipergunakan oleh Netanyahu untuk kepentingan peribadi dia, bukan lagi untuk mempertahankan negara. Kerana rata-rata tentera daripada daripada semua unit dan jabatan tentera lah, boleh katakan mereka sudah bersepakat bahawa peperangan yang sedang berjalan sekarang ni bukan untuk keselamatan negara, tapi untuk kepentingan politik Netanyahu dan juga sekutu-sekutu dia saja. Sebab tu kalau kita tengok sehingga ke hari ini, bermula daripada beberapa minggu yang lepas, 1,000 tanda tangan daripada tentera udara, sebahagian besarnya yang telah bersara dan sebahagiannya masih bertugas. Kemudian 100 orang pula doktor di hospital tentera buat memorandum tanda tangan tidak bersetuju perang diteruskan. Kemudian tentera laut, tentera udara, kemudian ibu bapa kepada tentera pula yang anak dia terlibat minta supaya dihentikan perang ni sebab takut anak dia ni mati saja-saja je dalam keadaan matlamat perang dan cara berperang yang tidak jelas. Akhir pula kumpulan artis lagi, bekas pegawai-pegawai tinggi kerajaan, semuanya bersepakat bahawa perang ni mesti dihentikan kerana akibat yang buruk itu akhirnya sekarang ni telah memakan tentera Israel itu sendiri. Jadi mereka melihat kepada keadaan ni membawa ke mana tentera ni. Jadi tentera ni sudah jadi buruk dah, yang asalnya dianggap sebagai sesuatu yang mulia dan juga yang dianggap sebagai suci dan dianggap sebagai diagung-agungkan, akhirnya hanyalah menjadi alat untuk kepentingan peribadi Netanyahu sahaja. Dan kita tengok dalam tempoh ni juga banyak berita yang keluar
bahasa lain atau kita bahasa ni kita kata gini lah, media dalam Israel, media arus perdana Israel, termasuk media pun seolah-olah fed up dengan apa yang sedang berlaku pada hari ini. Dulu kalau kita tengok daripada awal sehingga masa terdekat baru ni, media ni banyak bawa naratif yang diinginkan oleh kerajaan lah, Netanyahu secara khususnya. Hari ni tak dah. Hari ni media pun jadi kita kata seolah-olah fed up dengan apa yang berlaku. Bahkan baru ni pun dalam ucapan yang dikeluarkan oleh Netanyahu, sebab baru ni kan dia tengah sambut raya Al-Fasih, lebih kurang gitulah raya Israel ni, Yahudi. Jadinya Netanyahu kata dia akan membuat satu pengumuman dan juga ucapan yang penting. Semua orang tunggu sebab hari cuti, semua orang nak dengar. Tiba-tiba ditubik ulam dia sama. Kita akan perang, kita akan menyelamatkan tahanan perang, kita akan, maknanya benda tu kita kata drama yang orang benci belaka dah. Macam mana mu nak serang Gaza sampai hancur, tapi mu kata mu nak selamatkan tawanan perang, dan ni benda yang bertembung di antara satu sama lain, sehingga kan media arus perdana yang dimiliki oleh Israel dah habis Netanyahu cakap kerak. Maknanya menghentikan siaran langsung yang disampaikan oleh Netanyahu. Besarlah kalau bagi kita ni satu perkara yang besar, sebab Perdana Menteri yang sedang bercakap. Dan yang keduanya adalah kenyataan-kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh kerajaan dihapuskan oleh media dengan maklumat-maklumat sumber-sumber yang keluar daripada sumber-sumber yang lain. Contohnya apa yang berlaku baru ni, kerajaan mengatakan bahawa mereka mempunyai 85% daripada tentera simpanan yang bersedia untuk keluar berperang kembali ke Gaza. Tiba-tiba hari ini terbukti bahawa media awak keluar lain, dia kata sebenarnya itu palsu. Sebabnya adalah yang terbukti data yang ada tak sampai 60% yang bersedia untuk keluar berperang daripada tentera simpanan dan sebagainya. Itu tak termasuk mereka yang memang tak mau perang, lari dan sebagainya. Baru ni juga keluar dengan data-data apa yang berlaku kepada salah satu daripada kumpulan tentera yang paling elit, kumpulan Golan dan sebagainya, Golani baru ni, bila mana disaksikan bahawa rupanya pegawai-pegawai yang terbunuh, bilangan yang terlalu besar, mereka yang tercedera, sehingga kan ribuan daripada mereka yang tercedera daripada tentera, dan ini menyebabkan moral tentera semakin hari semakin jatuh. Sebab apa maklumat-maklumat ni keluar? Ada yang menyatakan maklumat ni keluar kerana untuk menekan kerajaan supaya tak perang. Sebab dia adalah bila nampak data kerajaan tu big, kita gagah, kita kuat, kita ni, jadi masa untuk perang panjang ni sekarang ni tak. Mereka mengeluarkan data ni, tujuan ni ialah mengatakan bahawa tentera tak mampu dah secara langsung atau secara tidak langsungnya kenyataan yang dia keluarkan. Ini memberikan tamparan yang hebatlah kepada Israel di atas apa yang berlaku. Dan juga kita saksikan dalam tempoh ini bagaimana berlakunya perdebatan yang kuat antara ataupun pembongkaran yang besar yang dilakukan oleh Shabak ataupun Shin Bet. Ronin Bar telah mengeluarkan kenyataan menyerang Netanyahu secara direct, bahkan Yair Lapid pun menyerang Netanyahu secara direct, dan ini merupakan serangan yang tidak pernah berlaku sebelum daripada ni, khususnya daripada Shabak membuat serangan kepada Perdana Menteri. Maksudnya sepatutnya hak ni merupakan kumpulan risikan yang menjaga kerajaan, yang menjaga institusi pemerintahan ataupun institusi kerajaan Israel. Tapi hak berlaku ni mereka yang cuba untuk memancung kerajaan yang telah dibawa oleh Netanyahu ni. Pengaruh kepada Shin Bet ataupun Shabak ni, Ronin Bar, dia telah dipecat oleh Netanyahu. Sebab dia ni banyak benda lah dia tak setuju dan tidak patuhlah kepada kehendak nafsu peribadi Netanyahu ni. Tapi Netanyahu ni kata alasan dia pecat Ronin Bar ni sebab dia kata Ronin Bar ni tidak boleh dipercayai. Antara alasan dia lah. Jadi mungkinlah benda ni, sebab tu kita kata macam Ustaz Amar kata tadi lah, maknanya benda ni benda pertama yang berlaku, benda pertembungan secara direct antara Perdana Menteri dengan pegawai tinggi kerajaan yang paling penting, yang paling tinggi. Dan kita kena ingat jawatan pengaruh risikan dalam negara ni, ni satu jawatan macam Gaskor juga ataupun lebih lagi, sebab dia ni dianggap satu jawatan yang sangat penting, sangat suci, sangat mulia lah. Sebab dia kerja dia menjaga rahsia, merisik, menjaga keamanan. Paling sulit. Paling sulit, terpaling sulit yang ada dalam negara tu. Tiba-tiba bertembung dengan Perdana Menteri. Cuma bezanya kenapa Perdana Menteri ni dia orang politik. Ada Ronin Bar ni dia pegawai kerajaan yang tak kira politik, dia berkhidmat untuk negara. Dia bukan ada agenda parti politik, dia bukan petani politik, dia
berkhidmat untuk negara semata-mata. Jadi pada sudut tu, mana dia ni orang yang dianggap sepatutnya tidak bolehlah disentuh dengan begitu kerah lah oleh Netanyahu lah juga, penyokong-penyokong dia. Tapi akhirnya Netanyahu dia ikut nafsu dia lah, dia nak pecat Ronen Bar ni. Tapi Ronen Bar ni tidak mengalah. Maknanya dia bawa kes dia ke mahkamah, dia minta mahkamah buat saya makan balik bahawa pemecatan yang Netanyahu buat ke atas dia tidak sah, kerana bukan berdasarkan kepada alasan yang kukuh lah, tapi lebih kepada kepentingan peribadi Netanyahu semata-mata. Dan akhirnya mahkamah telah mengeluarkan satu arahan bahawa pemecatan ni mesti ditangguhkan dulu. Kita tengok siasat dulu. Akhirnya keluarlah Ronen Bar ni ke mahkamah, menyerahkan dua dokumen atau kenyataan. Satunya rahsia, tidak didedahkan kepada umum, hanya kepada pihak mahkamah yang terlibat saja. Dan satu lagi, dia mendedahkan bahawa Netanyahu sejak sebelum 7 Oktober lagi, bukan baru hari ni, bukan baru perang Taufan Aqsa ni, sejak sebelum 7 Oktober lagi, memang Netanyahu ni orang yang korup. Dia telah meminta kepada Ronen Bar ni supaya mengintip dan juga mencari maklumat siapa dia yang tidak setuju dengan Netanyahu, suka buat demonstrasi, tidak bersetuju dengan dasar yang dibuat Netanyahu. Jadi dia telah mempergunakan kumpulan perisikan negara untuk kepentingan diri dan parti dia, bukan untuk keselamatan negara. Dia suruh pergi siasat orang yang tak setuju dengan dia. Padahal setuju itu masalah politik, bukan masalah keselamatan negara, sama-sama Yahudi. Jadi bila didedahkan benda ni, jadi benda ni satu benda yang sangat mengaibkan lah maknanya Netanyahu, kerana Netanyahu sedia adanya telah menghadapi banyak pertuduhan korup, salah guna kuasa, menerima rasuah, terima duit daripada kota dan macam-macam. Tiba-tiba bila Ronen Bar buat menambah lagi timbunan makna tuduhan-tuduhan dan juga salah guna kuasa yang dilakukan oleh Netanyahu, menyebabkan maknanya kedudukan Netanyahu ni jatuh memang teruk lah. Maknanya kita kata memang buruk lah sekarang ni nama Netanyahu. Memang kata kalau pilihan raya sekali lagi pun memang Netanyahu ni akan tersingkir lah. Jadi tu kita kata pertembungan yang amat dahsyat lah di antara pegawai tinggi kerajaan, maknanya orang yang dianggap sebagai macam kita kata suci lah sepatutnya tak, kerana dia ni menjaga keselamatan negara, dengan Perdana Menteri yang sedia adanya buruk dah prestasi dan juga nama dia sebab tuduhan yang begitu banyak. Jadi Israel ni, sebab tu orang kata sekarang ni apa yang berlaku ialah Israel ni dia akan musnah kerana dia bertembung sesama dia sendiri. Jadi sebab tu kumpulan Netanyahu ni pun dia ni memang ekstrim. Sebab tu panggil dia ni haluan kanan ekstrim. Sehingga ada komen-komen di kalangan penyokong-penyokong Netanyahu ni, dia kata Ronen Bar ni sepatutnya kita kena bunuh, dia kata. Sebab dia kata Ronen Bar ni makna pengkhianat kepada negara, tidak ikut arahan Perdana Menteri Israel. Jadi perbuatan dia ni pengkhianat lah. Jadi sepatutnya bunuh je, biar mati je Ronen Bar. Jadi benda ni menimbulkan kepada kita, mengingatkan kita kepada apa yang berlaku kepada seorang Perdana Menteri Israel dulu, Yitzhak Rabin. Dia pun mati kena bunuh. Dia orang Yahudi sendiri, pelampau kumpulan kanan. Sama cakap-cakap Netanyahu hari ni. Jadi sebab tu hari ni dia kata Ronen Bar ni dikawal dengan begitu ketat oleh pasukan keselamatan, kerana adanya komen-komen, adanya ancaman-ancaman bahawa dia ni mesti dibunuh. Memanglah kita kata benda ni komen biasa je kot. Tapi bila kerajaan yang memerintah mengatakan Ronen Bar ni maknanya tidak walak ke apa benda ke, dia akan mencetuskan kemarahan pengikut-pengikut dia ni. Dia mungkin ada orang gila seorang dua ke, jadi bunuh sungguh ke. Tapi kalau dah kita kata benda tu sampai tahap tu berlaku sungguh, kita boleh tengok makna pertempuran antara sama-sama Yahudi ni. Jadi itulah kita kata situasi Israel ni kita harap jadi semakin teruk lah, insya-Allah. Dan sebenarnya ia kemungkinan atas apa yang Ustaz Din sebut ni, ia besar kemungkinan. Sebab apa? Sekarang ni dua menteri yang paling kita kata paling power lah, ataupun gila menggunakan kuasa. Gila menggunakan kuasa dan tak takut kepada sesiapa pun, sebab dia rasa bahawa sekarang ni mereka yang membuat keputusan bagi kerajaan. Netanyahu terpaksa ikut dua orang ni, iaitulah Ben Gvir dan juga Smotrich. Dan kita lihat apa yang berlaku dalam tempoh seminggu ni. Dua-dua ni buat kerja gila. Makna kerja gila yang tak pernah orang buat sebelum daripada ni. Yang pertamanya ialah Ben Gvir, bila mana masuknya hari raya Fusha ni, dia telah buat, antara target dia adalah dia nak buat pencerobohan ke atas Masjid Al-Aqsa. Dalam sejarah negara Israel tak pernah berlaku besar setara tu.
Baru ni sebab itulah dia telah berjaya membawa masuk ribuan daripada pendatang haram Israel masuk menceroboh ke dalam Masjidil Aqsa, dan buatlah upacara-upacara keagamaan dia. Dia pun sampai nerak neta tetangga tu salah satu daripada upacara keagamaan dia. Dan memang hak dia buat ni risiko dia besar sebab dia last kali dulu hak pernah berlaku, antara pernah berlaku pencerobohan Israel besar-besaran kat atas Masjidil Aqsa, apa yang berlaku serangan balas daripada penduduk Masjidil Aqsa ni sehingga berlakunya intifadah. Sebab risiko besar. Jadi tak ada orang berani lepas dia tu untuk buat. Tapi ni tak kira dah, dia kata aku berkuasa, aku boleh buat benda. Dan memang dia kerahkan gila-gila daripada polis-polis pihak keselamatan ni untuk jaga dan sebagainya. Dan dia bawa seramai yang mungkin daripada apa benda nama orang-orang Yahudi ataupun orang-orang agama Yahudi besar-besar ni. Termasuklah dia bawa duta mereka ke Israel pergi masuk dalam Masjidil Aqsa untuk buat upacara keagamaan. Dia pun sendiri siap nyanyi joget, maknanya kita kata gila lah. Buat operasi gila-gila untuk menghina Masjidil Aqsa dan untuk menghina orang Palestin dan orang Islam di atas apa yang berlaku. Dan ini merupakan satu cabaran yang besar yang dilakukan oleh bin Rafiq. Yang keduanya adalah Smotrich, bila mana Menteri Kewangan ini dia dengan berani mengeluarkan kenyataan dalam sehari dua ni. Selama ini kita melihat bahawa kerajaan Smotrich, Ben Rafiq, Netanyahu ataupun seangkatan dengan sentiasa mengeluarkan kenyataan yang lunak kepada rakyat. Peperangan yang berlaku ini dengan tujuan dan matlamat ialah untuk membawa kembali tawanan perang dan kita nak menghapuskan ancaman pengganah yang berada di Gaza dan sebagainya begitu gini. Akhirnya baru ni Smotrich 2-3 hari baru ni Smotrich keluar kenyataan tidak ada tapis dan tidak ada, dalam bahasa kita ni hati kering lah. Dulu ni tapis belapik juga, ni tak ada dah. Direct dia kata hari ni tak penting pun dia kata untuk membebaskan tawanan perang. Tawanan perang duduk Gaza tu tak penting pun, biar mati je. Yang penting sekarang ni ialah kita mendapatkan tanah Gaza. Maknanya jelas butir tu. Hak dulu ni biasa dengar dalam kita kata analisis pekaji politik ya sebenarnya ni gini, tapi hari ni dah jelas. Sebab apa sekarang ni tidak ada orang yang mampu untuk menekan mereka, termasuk Netanyahu sendiri tidak mampu untuk menekan dua orang ni. Dan kita mengharapkan tindakan yang mereka buat ni akan memberikan kesan yang lebih besar kepada perpecahan di dalam Israel. Dan dua kumpulan inilah yang berisiko akan melakukan tindakan yang ekstrim ke atas Ronim Bar ataupun mereka yang menentang Netanyahu. Sebab mereka ni tak kira dah. Mereka ni berfikiran radikal ataupun ekstrim yang dahsyat. Yalah, dalam masa yang sama juga bagus juga bapak ni semakin radikal. Sebab kalau kita tengok kumpulan yang menentang Netanyahu, khususnya ahli keluarga tawanan dan orang yang bersetuju dengan mereka lah, pada masa ke semasa demonstrasi dan gerakan-gerakan ni, mereka sentiasa meningkatkan tekanan mereka ke atas Netanyahu dan juga kerajaan dia. Jadi masing-masing tak mengalah belaka. Maknanya kumpulan Netanyahu maknanya berlawan ni. Ya. Cuma kalau keadaan ni tidak di peringkat Israel lah, kalau tidak dikawal, maknanya lambat dengan cepat dia akan bergesek lah. Kita tunggu masa je lah. Dan kita berharapkan benda tu Allah Ta'ala musnahkan mereka dengan cara pertempuran sesama mereka sendiri. Dan benda ni bukan satu benda yang mustahil. Benda ni ramai penganalisis Israel sendiri, bekas mantan-mantan Perdana Menteri Israel sendiri pun mengatakan Israel sekarang ni paling hampir kepada perang saudara berbanding dengan mana-mana masa yang lain. Dan benda ni sebenarnya menarik perhatian Netanyahu. Dan sebab tu 2-3 kali dah Netanyahu dia pernah sebut sebelum ni, dia kata kita tidak akan berlaku perang saudara. Sebab apa? Sebab dia nak menolak jangkaan yang dibuat oleh musuh dia. Tapi bila dia kata dok tu, dia pun tahu rasanya. Cuma sebab sekarang ni Netanyahu pun dia tidak ada pilihan sebenarnya. Kalau dia dok teruskan dengan keadaan yang ada sekarang ni, dengan dia berkerah untuk terus berperang di Gaza, dia akan masuk penjara. Jadi dia terpaksa terus je lah untuk memanjangkan masa ni, kena terus berperang sehingga tengoklah apa yang berlaku, dia mati ke, dia bunuh orang ke, kita tak tahulah. Jadi dia sebenarnya, patut kadang-kadang kita tengok betul lah, kita kata sedih lah apa yang berlaku di Gaza. Sudah lebih 50 hari dah, makanan dah masuk, keluar dah macam-macam gambar, kanak-kanak kering, nampak tulang belakang dan macam-macam tu. Tapi keadaan di Israel pun tidak kurang sengit, tidak kurang dahsyat. Dan Netanyahu pun kita tak tahu adakah dia boleh tidur malam ke, tak boleh tidur malam ke. Sebab kalau kita tengok apa yang berlaku daripada masa ke semasa,
terlalu cepat. Hari ni orang ni dedah Netanyahu begini, esok orang yang dedah benda lain pula. Lusa pula Menteri Netanyahu cakap benda yang menimbulkan kemarahan rakyat Israel pula. Jadi masalah tu, ia daripada sehari ke sehari dia bukan makin berkurang. Dia macam kita ada tempoh bertenang. Dari masa ke masa dia bertambah, semakin sengit, semakin panas, semakin segala-galanya lah. Jadi sebab tu kalau tengok ada satu ada seruang lah daripada Ehud Barak. Dia kata boleh itu nak jatuhkan kerajaan Netanyahu, kita buat mogok. Semua orang jangan pergi kerja, semua orang jangan tu. Masa tu itu jatuh kerajaan Netanyahu. Jadi mungkinlah benda ni kalau diaktifkan cara tu, masa tu kita boleh tengok lah. Kesan yang besar lah boleh berlaku. Dan hak tu antara apa yang berlaku di dalam Israel, dan kita masuk kepada apa yang sedang berlaku di Gaza. Hari ni kita masuk hari yang ke-51, 50 lebih lah sejak berlakunya Kharku Hudnah ni, ataupun berakhirnya gencatan senjata. Hampir 2 bulan Gaza memang terkepung dan terputus bekalan, semua bentuk bekalan, sehingga apa yang disebut oleh Ustaz Ding, kita boleh tengok video dan gambar dalam macam-macam channel yang ada dalam media sosial, keadaan rakyat yang berada di Gaza, khususnya kanak-kanak lah. Dan dalam satu laporan yang dikeluarkan oleh Allahumma salli alaihi wasallam, Human Watch, tak tahu apa nama, kumpulan antarabangsa lah, tentang apa yang sedang berlaku krisis kemanusiaan di dalam Gaza ni. 60,000, jangkaan mereka 60,000 kanak-kanak berada dalam keadaan kebuluran. 60,000 ni bukan sikit. Dan kalau kebuluran ni berpanjangan, ia boleh jadi mati sekaligus. Maksudnya sebab ketahanan budak-budak ni lebih kurang je. Ketahanan mereka ni lebih kurang je. Kalau berlaku kebuluran menyebabkan mereka boleh mati dalam masa yang singkat, dan berlaku dalam tempoh yang sekaligus atas apa yang berlaku. Dan banyaklah krisis kemanusiaan yang berlaku dari sudut peperangan, mereka yang syahid, mereka yang musnah rumah dan sebagainya. Itu saya rasa data yang paling mudah lah untuk orang akses, dan ni yang paling banyak tersebar di media sosial. Tetapi di sana kalau kita menyaksikan apa yang berlaku di dalam Gaza ni, ialah para mujahidin mula mengorak langkah. Mereka telah mendapat peluang untuk menyerang Israel, sebab sebelum daripada ni Israel ni memang ia duduk di pinggir luar, dan selepas mereka berjaya membuat jalan ataupun kawasan baru Morah yang mereka buat ni pun, mereka banyak duduk kawasan yang jauh lah dengan kawasan yang orang awam dan sebagainya, kawasan penempatan ataupun kawasan bandar. Semua ni kawasan-kawasan risiko yang mereka tak berani nak ambil risiko. Tapi sekarang ni mereka mula menghampiri kawasan ni. Masuk je kawasan ni, walaupun masih di pinggir, tiba-tiba terkena dengan pelbagai operasi. Hak Saraya Al-Quds, apa yang berlaku minggu lepas tu kita telah ceritakan. Hak ni operasi yang dilakukan oleh para mujahidin ataupun para pejuang Kasrul Hadid, Kasrul Saif. Kasrul Saif, mematahkan pedang. Operasi perangkap yang dilakukan oleh para pejuang daripada kawasan dan tempat yang Israel jangkakan amat selamat dah. Sebab apa? Mereka jumpa dah terawang dan mereka hapuskan dah terawang. Maksudnya terawang ni hancur dah guna dah. Tiba-tiba lepuk tubik. Para pejuang tubik, membuat serangan hendak yang mengakibatkan tentera Israel terkorban, dan sebahagian daripada mereka ni dalam keadaan cedera. Yalah, maknanya kalau kita tengok jangkaannya lah, mungkin Hamas ni dan juga kumpulan pejuang yang lain setahun setengah dalam keadaan kebulur pula, mungkin tidak mampu ataupun tidak lagi kuat lah. Boleh perang, bukan kata tak boleh perang, boleh perang, tapi mungkin dari segi strategi, dari segi taktikal, dari segi nak mengejutkan musuh tu, elemen mengejutkan musuh tu mungkin kurang lah. Sebab Israel pun kalau tengok dalam masa seminggu dua ni, Netanyahu sendiri, Menteri Pertahanan dia sendiri pun dia sebut, mereka telah berjaya menguasai sekurang-kurangnya sekarang ni 30% daripada bumi Gaza. Sebab dia telah menyerang, mengebong dan macam-macam ni, ya arah orang Gaza lari situ, lari sini. Jadi kawasan yang orang Gaza lari tinggal, dia telah masuk dan dia telah check, scan belaka dah, selamat, terawang musnah belaka. Jadi dia kata kawasan ni selamat. Jadi sebab tu operasi yang berlaku 2-3 hari lepas tu sangat ajaib. 200 meter di Bait Hanun tu, 200 meter daripada sempadan dengan Israel. Bayangkan 200 meter. 200 meter ni dekat, kita tengok mata nampak. Jalan kaki sampai 200 meter, sangat dekat. Kawasan tu sepatutnya aman.
selamat dengan pantauan daripada udaranya, daripada daratnya. Tahu? Dan katanya sebelum daripada operasi itu, beberapa hari sebelum tu, Menteri Pertahanan Israel pun sampai dah situ. Cuma Menteri Pertahanan Israel ni, masa hari dia nak pergi, tidak umum lah. Yang ambil gambar, lepas balik baru umum. Baik takut juga sekarang tu. Tapi nak ceritanya, Menteri Pertahanan Israel sampai dekat dengan kawasan yang tentera Israel kena serang di Bait Hanun 2-3 hari lepas. Jadi benda ni membingungkan. Macam mana yang sepatutnya selamat, yang sepatutnya sudah ada, dia cek belaka dah, dia scan belaka dah, terowong tak ada, apa benda tak ada, tiba-tiba ada terowong. Dan dekat sangat dengan, jadi macam hari ni, macam ke balik, macam ke 7 Oktober pula lah. Macam ke gitu jadi. Jadi ni jadi bingung. Dalam masa yang sama juga, maknanya kalau kita tengok video lah, banyaklah media-media telah menyiarkan video Al Jazeera dan macam-macam lah. Kita boleh tengok sendiri. Antara yang menariknya ialah pejuang-pejuang Palestin ni, mereka tidak serang semua orang. You tengok dulu, you perhati, jeep ni lalu, kenderaan ni lalu, kenderaan pengangkut ni lalu. Dia pilih, kita bukan nak bunuh semua orang. Bukan sebab kita tak mau bunuh, tapi kita nak pilih sasaran yang paling berharga, sasaran yang paling mahal. Dia tahu, kalau kenderaan gini orang biasa naik, private biasa je. Kalau kenderaan begini mungkin kepimpinan pegawai-pegawai besar. Pegawai-pegawai besar. Jadi mereka telah menyasarkan satu kenderaan pengangkut tentera yang akhirnya mengakibatkan satu orang mati, mengikut berita Israel lah. Mungkin berapa orang lagi mati kita tak tahulah. Lepas tu 2 orang tentera perempuan cedera parah, terpaksa potong kaki dua orang ni, dan ada beberapa lagi orang lain yang cedera. Jadi benda ni bila kita baca, bila kita tengok apa yang berlaku ni, yang pertamanya ia menunjukkan kepada kita bahawa pejuang Palestin ni sejak daripada hari pertama berlaku genjatan senjata, mereka tak pernah berhenti buat kerja. Mana gali terowong, baiki terowong, buat terowong palsu untuk perakat orang, macam-macam jenis terowong. Sehingga ada kata syahid seorang tu, yang telah syahid pejuang tu kata, sejak daripada berlaku genjatan senjata ni 400 lebih pula kilometer terowong yang mereka gali ataupun mereka baiki. Jadi benda ni menyebabkan tentera Israel ni balik ke poin asal balik. Jadi meletihkan, sangat meletihkan. Dan yang keduanya pula kita tengok dari segi taktikal dia lah. Maknanya bukan semua sasaran, kita pilih sasaran yang betul. Dan yang ketiganya benda ni memalukan Israel dengan teknologi yang begitu canggih, dengan drone, dengan macam-macam, tapi mereka gagal mengesang bagaimana mereka boleh sampai 200 meter sahaja dengan sempadan Israel. Jadi benda ni satu benda yang kemenangan yang sangat besar dari segi moral, dari segi taktikal, dari segi pemilihan sasaran. Dan Israel kalah daripada semua sudut. Dari segi media pun kalah, dari segi taktikal pun kalah habis. Jadi benda ni kita rasa kalaulah perang ni berterusan lagi, semakin melemahkan semangat tentera Israel dan akhirnya akan membawa kepada mereka pun rasa perang ni tak ada faedah dah. Antara yang panas yang berlaku dalam tempoh ni juga sebenarnya panas dah tak selesai. Iaitulah isu rundingan genjatan senjata. Pelbagai tawaran diberikan, sama ada daripada Hamas ataupun daripada Israel ataupun daripada mereka yang menguruskan dua pasukan ini, sama ada daripada mereka termasuklah kota Mesir dan sebagainya. Dan baru ni mengejutkan ramai orang, termasuklah mereka yang mengikuti perkembangan yang berlaku, bila mana Mesir menawarkan dengan suatu tawaran genjatan yang baru, bahawa akan berlaku pertukaran tawanan, waktu hudnah yang panjang, tapi dengan Hamas ataupun pejuang melepaskan senjata mereka dan sebagainya. Kerana isu senjata ni isu yang amat sensitif. Orang lain ngetoh tak pergi. Mana isu orang lain ngetoh di Gaza ni boleh bawa bincang. Dalam pimpinan Hamas pun boleh bawa bincang. Tapi untuk mengambil senjata, satu perkara yang amat sensitif. Tidak mungkin akan berlaku tanazul anil asliha. Iaitulah membawa senjata keluar daripada Gaza. Kerana hak ni lah merupakan, senjata inilah yang merupakan alat yang menjadi kekuatan dan menjadikan kegerunan kepada musuh. Kalau kita buang ni, apa yang akan berlaku? Esok lagi kat habis lalu. Maka akan serang habis. Dan ini perkara yang berlaku, dan rundingan ini masih berlaku pada hari ini. Dan Khalil Hayah telah membuat tawaran-tawaran yang baru daripada Hamas terhadap Israel dan sebagainya untuk berlakunya genjatan senjata, dan khususnya untuk menghentikan perang. Kerana Israel ini banyak tawaran, dia tak mau menghentikan perang, sekadar genjatan senjata tanpa menghentikan perang. Kalau kita bacalah maknanya, ataupun kita dengar ulasan-ulasan ramai lah, maknanya penganalisis boleh tekan hampir sepakat. Maknanya bagi mereka
modal besar yang ada pada Hamas ni untuk berunding Israel sekarang ni adalah tawanan perang. Tapi kalau kita tengok sebenarnya Israel tak peduli apa tawanan perang. Dia bunuh, dia serang je mati-mati ya. Netanyahu lagi mujur kalau semua tawanan perang mati. Dia memang nak gitu pun. Tapi sebenarnya modal paling besar macam Ustaz Ahmad kata tadi senjata kepada mukawamah tu. Selagi mana senjata tu ada dengan Palestin, selagi itulah makna kita kata Israel ni akan tidak rasa aman, tidak rasa tenang, dan mereka rasa maknanya benda tu menjadi ancaman paling besar. Betul, memang tawanan perang ni penting, kita tak nafi. Tapi sebenarnya Netanyahu tak peduli tawanan ni. Dia lagi suka kalau semua sekali mati. Ya. Selesai. Dan memang kalau tengok pada serangan-serangan dia ni, mana dia pernah peduli kedudukan tawanan di mana. Ya. Kalau kena, lagi baik. Tapi sebenarnya, hak ni lah kita kata khatun ahmar. Maksudnya garisan merah yang paling bahaya sekali adalah apabila orang Islam ada senjata untuk berhadapan dengan musuh, walaupun kita kata senjata tu mana boleh banding lah. Langsung tidak boleh dibuat perbandingan lah antara senjata Israel dengan Hamas ni. Tapi musuh sangat takut kepada senjata-senjata orang Islam. Tapi itulah masalah orang yang dikatakan sebagai orang tengah ni. Jadi macam mana mereka ni boleh maknanya iyalah mana meletakkan syarat supaya kumpulan pejuang ni meletakkan senjata, barulah kita akan dapat keamanan. Siapa dia yang waras boleh percaya benda ni? Ya. Kalau orang Islam yang dijajah tidak ada senjata, mereka akan dibunuh seperti macam ayam daging dan sembelih gitu je. Kalau kita serah je senjata, habislah kita. Seolah-olah kita telah bunuh diri kita sendiri. Jadi sebab itulah mukawamah pejuang-pejuang ni mereka telah memahami hakikat ni dan mereka tidak akan tanazul, tidak akan menyerahkan senjata mereka. Benda yang sama juga macam yang berlaku di Lebanon. Mana sekarang ni Hizbullah juga ditekan supaya menyerahkan semua senjata kepada kerajaan. Dan kalau tengok ucapan daripada Presiden ataupun Perdana Menteri Lebanon 2-3 hari ni, dia kata memang dia kata mana senjata ni akan berada di tangan kerajaan sahaja, sehingga tapi pelaksanaannya tu kita tunggu masa yang sesuai. Tapi kita sudah boleh bayang, kalaulah maknanya kumpulan pejuang tidak ada senjata, serah kepada kerajaan Lebanon sahaja, rasanya Lebanon tu kena telang di Israel, habis gitu je lah. Dan itulah kita kata kepentingan senjata, walaupun kita kata sikit sangat je yang ada pada orang Islam ni, tapi musuh sangat-sangat takut. Jadi itulah masalah orang Islam pun tidak faham benda ni. Musuh ada senjata yang hebat, dia takut musuh, padahal musuh lebih takut kepada kita daripada kita takut pada dia. Tapi sebab kita tak faham hakikat tu, kita pun jadi penakut belaka. Kita mendapat ugutan yang palsu dan sebenarnya hakikatnya kita letak harapan yang palsu dalam kehidupan kita. Mana kita harap musuh akan simpati pada kita buat baik. Nama musuh dah. Nama musuh. Selama-lamanya mereka tidak akan simpati. Cuma kita menutup pertemuan kita pada kali ini dalam tempoh yang terakhir ni, kita suka melihat perkembangan yang berlaku dalam dunia umat Islam apabila para ulama Islam mula vokal. Dan ini satu perkembangan yang menarik, walaupun hakikatnya vokal ni kena keluar daripada awal, tapi sekarang ni semakin berani keluar kenyataan-kenyataan yang menggalakkan supaya berlaku jihad dan juga menekan kerajaan-kerajaan yang bersekongkol dengan Israel dan sebagainya. Dan ini merupakan keperluan yang besar, khususnya daripada orang yang berpengaruh, tak ada kira daripada para ulama ataupun dalam apa jua sektor. Jika tekanan ini berlaku, maka ia akan memberikan gerakan kepada kestabilan kekuatan pemerintah yang ada pada waktu itu jika tidak mengikuti kehendak umat Islam yang ada pada hari ini. Dan kita harapkan benda ni akan berlaku dengan lebih besar, ataupun goncangan ini akan membuatkan negara-negara Islam ada perubahan. Nak ni kita tunggulah apa yang akan berlaku, dan kita minta dengan Allah Ta'ala supaya ia berlaku dengan baik dan ia selesai dengan baik. Dan isu di Gaza dan Palestin belum berakhir dan masih berterusan. Cuma kita jangan lupa, dan juga kita jangan kita ambil kata bahasa lainnya adalah kalih dah. Masih tak berasa dah, seolah-olah benda ni biasa berlaku ataupun lama sangat dah berlaku. Jangan, kita ambil tanda sebagai kita orang yang beriman, mereka yang mengikuti apa yang sedang berlaku kepada saudara mereka dan mengambil berat tentang apa yang berlaku dan berusaha untuk mengeluarkan saudara-saudara mereka daripada kezaliman yang berlaku ini, insya-Allah. Itu di antara beberapa perkara yang boleh kita kongsikan pada pertemuan kali ini. Jadi saya menutup pertemuan kita dengan ucapan yang diberikan oleh Abu Ubaidah, innahu la jihadun nasrun aw istishhad. Sesungguhnya ini merupakan jihad, sama ada mendapat kemenangan di dunia ataupun syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.